Viral weh, Malaysia akan dapat jersey ketiga warna biru. Baru-baru ni bocor Malaysia akan dapat jersey ketiga warna biru macam ni ha. So Malaysia dah lama dah tak ada jersey biru. Kali terakhir Malaysia pakai jersey warna biru pada tahun 2018. Masa tu era Tan Chen Ho. Bila masuk era Kim Panggon, terus jersey away pakai warna hitam. Masalah sekarang ni, betul ke Malaysia ni akan dapat jersey ketiga? Sebab Malaysia ni dah setahun ni Malaysia asyik pakai jersey warna kuning je. Warna hitam yang jersey away tu tak pakai-pakai lagi pun. Untuk tim futsal, tim perempuan, tim remaja je lah pernah pakai jersey away warna hitam. Tapi untuk tim senior tak pakai lagi jersey away. Asyik pakai jersey warna kuning tu je. Kisahlah rumours tu betul ke tak. Bila tengok mock-up yang ada designer buat ni, lawa juga Malaysia pakai jersey warna biru. Dan warna dia pun fresh. Biru, merah, putih, kuning. Memang nice lah. Macam baju Ultraman Dyna. So guys, apa pendapat korang tentang jersey Malaysia ketiga ni? Boleh komen dekat bawah.